Ramai ingat lepas cerai cuma hati yang sakit. Tapi hakikatnya kewangan pun boleh jatuh terduduk. Daripada 2 income, tiba-tiba menjadi 1. Komitmen tetap sama. Rumah, kereta, anak, bil semua still jalan. Lebih perit bila kita tak pernah urus kewangan sendiri sebelum ini. Simpanan tak cukup, hutang makin menekan sampai rasa macam tak ada jalan keluar. Ramai wanita lepas perceraian terpaksa mula dari zero balik. Lelaki pun kena tanggung nafkah dan komitmen sedia ada. Dua-dua struggle, cuma cerita berbeza. Apa yang boleh buat? Pertama, susun semula bajet, bezakan keperluan dan kehendak. Kedua, semak semua komitmen. Mana boleh restructure. Ketiga, start bina emergency fund walaupun sikit. Yang keempat, dapatkan nasihat, jangan hadap sorang-sorang. Bila kewangan stabil, emosi pun lebih tenang. Kita boleh bangkit dan bina hidup yang lebih kuat dari sebelumnya. Kalau rasa video ini bermanfaat, sila like, share, komen dan follow kami untuk mendapatkan info yang lebih bermanfaat.